Isteri kita ni bukan binatang. Isteri kita ni bukan kucing, anjing, kura. Isteri kita ni amanah yang sangat besar. Yang Allah kata ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan anak binimu ni, termasuk isteri kita ni, nak biar jadi soleh dan solehah, supaya mereka tidak masuk neraka. Itu tugas kita. Dan di antaranya Nabi kata kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap suami adalah penjaga, pemimpin di rumah dia. Dia akan ditanya di padang mahsyar di akhirat nanti apa yang ada dalam rumah. Nombor satu yang ditanya isterinya. Sedangkan isteri kita ini manusia yang paling mulia dalam kehidupan kita selepas ibu kita. Kalau orang tanya siapa yang mulia, mula-mula ibu kita, kemudian isteri kita. Kerana mereka ini amanah Allah untuk kita jaga, dan mereka akan lahirkan zuriat kita.